Yang berkaitan dengan government rebate 4,000 untuk kereta-kereta lama yang melebihi 20 tahun. Tapi saya dengar dia ada kota Dia ada kota dan kota tu tak banyak. Saya cadangkan anda buat loan dulu. Buat loan dulu, kemudian tunggu. Ini semua adalah kereta-kereta yang customer trade-in untuk ambil kereta baru. Jadi kita terima semua jenis kereta, Pro 2 ke, bukan Pro 2 ke, kita terima kereta tu. Tapi untuk harga, kalau anda nak tahu, kita akan buat dulu valuation. Selepas itu baru kita bincang dengan anda sama ada jadi nak trade-in atau tak lah. Yang berkaitan dengan government rebate 4,000 untuk kereta-kereta lama yang melebihi 20 tahun. Buat masa ni, kita di Pro 2 tak ada info lagi lah berkaitan dengan rebate tersebut. Tetapi insya-Allah akan datang, akan ada. Tapi saya dengar dia ada kota Dia ada kota dan kota tu tak banyak. Kalau katakan anda mungkin bercadang untuk buat trade-in ini, saya cadangkan anda buat loan dulu. Buat loan dulu, kemudian tunggu announcement. Bila ada je announcement, terus grab. Sebab kalau anda masa dah tahu dia punya information, baru nak buat loan, saya rasa memang melepas. Okey, contact kita, submit loan. Kita submit dulu loan, tengok macam mana dan kita tengok. Kalau katakan selepas announcement tu, anda okey, kita proceed. Anda tak okey, kita tak payah proceed. Baik, itu saja. Contact kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera.